Pernah tak korang tertanya-tanya kenapa tinggalan Formosa dekat Melaka ni batuan dia berwarna merah? Sini, geng Geo nak story. Rupanya warna merah tu bukan sekadar sebab Portugis nak bina kubu yang nampak unik. Tapi geng, ia ada kaitan dengan geologi dan cuaca tropika kat Melaka tu sendiri. Formosa dibina oleh Portugis selepas mereka menawan Melaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Tapi kalau korang ingat Formosa cuma pintu gerbang yang kita nampak hari ni, sebenarnya tak. Dulu, Formosa merupakan sebuah kompleks kubu yang sangat besar, lengkap dengan tembok pertahanan, menara dan pelbagai struktur lain. Antara bahan yang digunakan dalam pembinaan kubu ni ialah batu letrik. So, kenapa letrik ni warna merah? Sebab Melaka mempunyai iklim tropika yang panas dan lembap, menyebabkan proses leluh hawa berlaku dengan agak kuat. Bila oksida besi terkumpul dalam tanah atau bahan letrik, ia menghasilkan warna merah hingga merah coklat. Sebab tu warna merah memang biasa dikaitkan dengan batuan atau tanah letrik. Dan yang menariknya, letrik memang banyak ditemui kat kawasan tertentu kat Melaka ni, terutamanya kawasan berbukit. So, penggunaan letrik sebagai bahan binaan Formosa sebenarnya selari dengan persekitaran geologi kat Melaka pada masa tu. So geng, kalau korang tengok batu merah Formosa ni, jangan fikir ia hanya sekadar cerita perang dan penjajahan je. Tapi ia menunjukkan macam mana sejarah manusia dan geologi sesuatu tempat boleh berkait antara satu sama lain. Dapat something?